Hai, saya di sini untuk memperkenalkan peringkat-peringkat kamera. So daripada peringkat yang asas, peringkat pertengahan dan akhir sekali peringkat paling tinggi. So kamera-kamera untuk peringkat asas adalah kamera seperti Nikon D40, Nikon D60, Canon 350D, Canon 400D dan harga adalah lingkungan dalam 1400 hingga 2000. Dan megapiksel adalah dalam 6 megapiksel hingga 11 megapiksel. Okey, untuk kamera yang asas ni memang sesuai untuk kegunaan orang yang baru mula dalam bidang fotografi. Okey, dan seterusnya peringkat pertengahan. Peringkat pertengahan seperti kamera-kamera adalah seperti Nikon D80, Nikon D90, Canon 40D, Canon 50D dan harga adalah dalam 2,500 hingga 6,000. So megapiksel adalah dalam 12 megapiksel dan ke atas. So beza antara kamera peringkat pertengahan ni adalah fungsi-fungsi yang lebih banyak, spesifikasinya lagi tinggi. Contohnya kamera yang berada di hadapan saya ni. Dua kamera ni memang adalah kamera peringkat pertengahan. So untuk kamera peringkat pertengahan ni memang sesuai lah untuk orang yang dah lama dalam bidang fotografi. So akhir sekali kamera peringkat yang paling tinggi. Yang paling tinggi boleh cecah sampai 10,000 kamera dia. Okey. So contohnya kamera seperti Nikon D300, Nikon D3S, Canon 5D Mark II, Canon 1DS Mark III. So megapiksel adalah dalam 21 megapiksel ke atas. So perbezaan kamera ni adalah kamera ni mempunyai fungsi-fungsi yang lagi banyak, spesifikasi yang lebih tinggi dan tambahan pula gambar yang telah diambil tu boleh diubah suai di dalam kamera tu. So okey, di sini sajalah video untuk kali ini. Kita jumpa di video akan datang. Bye bye.